Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, dalam video ni saya, Cikgu Zul, akan kongsikan kepada tuan-puan macam mana kaedah untuk kita setting affiliates. Okey, video ni untuk tuan-puan sebagai seller dalam TikTok Shop. Tuan-puan mesti tak tahu macam mana nak setting affiliate, nak buka affiliate, nak bagi commission kepada affiliates. Video ni saya nak tunjuk seketul-seketul kat tuan-puan. Tuan-puan tengok betul-betul dan tuan-puan follow macam mana saya buat. Okey? Ingat, affiliates ini bukan video untuk tuan-puan. Video ni untuk seller yang ada seller center TikTok Shop dan nak open untuk affiliate, nak bagi free sample, nak bagi commission 10%, 20%, nak set commission jenis lain-lain. Okey, tuan-puan, sebelum saya mulakan, okey, first kali tuan-puan tengok yang dekat screen sekarang, ini adalah dashboard seller center. Inilah dashboard seller center. Tuan-puan, untuk setting affiliates, tuan-puan kena masuk dekat affiliates. Tekan affiliates ni. Lepas tu dia akan bawa tuan-puan pergi ke satu halaman. Halaman dia ni, dia akan tunjuk kat tuan-puan interface affiliates. Tapi bukan dekat sini untuk kita setting. Kita nak setting, tuan-puan kena tekan ke Go to Affiliates Center Home. Tekan dekat sini dahulu. Tekan Go to Affiliate Center Home. Dia buka new tab browser, tuan-puan. Inilah tempat dia, tuan-puan. Ini nama dia TikTok Shop Affiliate Center. Nama domain dia, kalau perasan dekat atas pun dia bertukar dah, affiliate.tiktok.com dah. Alright, kat sini tempat dia. Tuan-puan, sebelum kita mulakan, saya nak tunjuk tuan-puan klik kat mana. Tolong faham ni dulu. Affiliates dekat dalam TikTok ada dua jenis collaboration. Okay, dia ada open collaboration dan juga target collaboration. Alright, tekan now dulu. Tuan-puan tengok dekat tepi ni, dekat menu tepi ni, tuan-puan tekan bawah home ada collaboration. Tuan-puan klik collaboration, dia buka open collaboration dan juga target collaboration. Ada dua jenis. Apa beza dia, tuan-puan? Open collaboration adalah open. Everyone boleh jadi affiliates, tuan-puan. Itu nama dia open collaboration. Kalau target collaboration, itu bermaksud kita set special satu collaboration, satu package affiliates ni bagi pihak tertentu saja. Contoh, saya nak buat, saya ada 10 orang staff. 10 orang staff saya tu, saya nak dia tu buat marketing untuk saya punya seller center, tapi saya tak nak bagi commission macam saya bagi dekat affiliate lain. Sebab staff saya ni ada gaji basic. Jadi, saya nak bagi kat dia orang 1% saja as a bonus kalau dia orang rajin buat sales. Jadi cara dia macam mana? Kita nak buka juga dekat orang luar affiliate 10% sebagai contoh. Tapi dekat staff, kita tak nak dia ambil yang tu. Kita nak dia masuk melalui satu package asing yang hanya dapat 1% saja. 10% tadi dengan 1% ni jalan serentak. Jadi, macam nak laksanakan benda ni, tuan-puan kena pergi buat targeted collaboration. Okay, saya explain targeted collaboration dulu. Macam saya, tuan-puan, sebab tuan-puan tengok dekat sini saya ada set 3 jenis targeted collaboration. Target collaboration. Pertama, nama dia Geng Affiliate Kerabat Digital. Nombor 2, KOL Buku JMV Max. Nombor 3, Special Cikgu Zul. Okay, apa yang saya buat, tuan-puan? Special Cikgu Zul ni, dia dapat special commission berbanding orang lain. Ini satu grup. Okay, ada satu kereta dalam ni. Macam sepertinya tuan-tuan tak faham, Special Cikgu Zul, saya seorang lah yang ada dalam grup ni. Ada one creator invited. Okay, KOL Buku JMV Max. Ini apa? Saya ada satu produk nama dia Buku JMV Max. Saya invite KOL je, influencer je. Dia dapat special rate. Contoh, dia seorang dapat KOL Buku JMV Max ni, siapa yang ada dalam grup ni, dia dapat 20, 30, 40% special untuk dia. Okay, dalam ni saya dah add 2 products dan dalam ni ada 10 orang sekarang yang tengah aktif. Okay, nombor 3, Geng Affiliate Kerabat Digital. Ini bukan open tadi tau. Open saya bagi 10%. Kalau Geng Affiliate ni saya bagi 15%. Ini yang special saya invite masuk. Ada 17 orang kat dalam tu, tuan-puan. Dia dapat special rate. Nampak? Saya boleh set banyak lagi group. Dan tuan-puan boleh mulakan dengan satu dulu. Contoh, tuan nak buat untuk staff tadi, boleh, ataupun tuan-puan nak buat untuk KOL saja, boleh, ataupun untuk geng affiliate tuan-puan. Basically ini by group lah tuan-puan boleh buat. Okay, tuan-puan nak set dia macam mana? Tekan je atas ni, ada button invite to collaborate. Tekan invite to collaborate.
Dan dekat sini tuan-puan letak invitation name, nama group dia lah. Kat sini kita buat contoh test collect. Alright, valid until bila? Kita letaklah tahun bila, lambat lagi pun tak ada masalah, dia valid. Okay, nombor telefon ni masukkan nombor telefon yang customer service tuan-puan. Kalau tuan-puan punya customer service macam saya, nombor 014 customer service, saya letak nombor 014 customer service. Facebook account ni tak wajib, Telegram pun tak wajib. Yang wajibnya yang ada ikon asterisk ni, yang ada warna merah asterisk ni. Okay, insert criteria ni. Okay, yang ni tuan-puan, invitation text. Sebab bila tuan invite, dia orang akan terima message macam ni. So tuan-puan tulislah apa pun, yang penting dapat meracun mereka yang terima mesej ni supaya mereka berminat. Okay, content type kita pilih pada shoppable video. Lepas tu choose product. Kat sini tuan-puan add product. Tekan add product, pilihlah produk mana. Sebagai contoh saya pilih, alamak, produk semua off stock. Okay, tu tak boleh pilih. Basically produk kena ada in stock dulu tuan-puan. Produk kena di install dulu, baru tuan-puan boleh buat. Okay, boleh add produk kat sini. Lepas tu set up free sample. Okay, kalau tuan-puan set up free sample dekat sini, yang menariknya, orang yang tuan-puan approve tu, mereka boleh request free sample by auto approve. Siapa-siapa, contoh tuan-puan invite saya sekarang, saya setuju je, auto approve free sample. Ni kat sini, every sample request will be auto approve immediately. Tuan-puan tak payah nak tekan review dah. Nanti saya tunjuk kat luar lagi macam mana tempat nak tengok orang request sample. Okay, set yang ni tuan-puan, bagus. Kalau tuan-puan tak nak free sample, tak nak offer, off je lah. Okay, choose creator. Dan kat sini pula tuan-puan boleh tekan choose creator. Nak pergi choose creator ni kat sana kat sini tak keluar sikit, tuan-puan kena try and error sikit tuan-puan. Tekan pada add recommend creators pun boleh. Kat sini recommend, siapa yang recommend dia, contoh yang ni kan, kita tuan-puan boleh buat, masuk profile dia, tekan sini, tekan nama dia ni, tuan-puan boleh masuk profile dia, tuan-puan tick je dekat sini untuk tuan-puan add. Okay, satu. Ataupun kalau tuan-puan pernah setting manage creators, tuan-puan boleh add dekat sini juga. Okay, itu nombor 2. Ataupun tuan-puan boleh search creator username. Contoh creator username, tengok. Okay, macam ni ada keluar nama saya kan. Tuan-puan boleh invite. Kadang bila search tak keluar, itu yang leceh sikit, tuan-puan kena pergi masuk dekat manage creator dulu, kena add dulu dekat manage creator manually, lepas tu baru pergi patah balik dekat sini. Dah settle, tekan send. Okay, macam saya kali ni contoh, saya tekan send kat sini. Alright, saya tak boleh tekan send, sorry tuan-puan, sebab saya tak add produk saya off stock. Tuan-puan add produk, tekan send, orang yang dalam ni tuan-puan akan terima message, short message dekat dia punya TikTok account untuk dia accept. Okay, basically kalau dia tak accept pun, dia terus boleh buat affiliate produk kita. Dia buka je produk kita tu, tuan-puan nampak, dia sendiri akan nampak commission akan berubah mengikut apa yang tuan-puan set. Gitu. Okay, so basically kat sini lah tuan-puan nak set commission tu. Dekat sini tekan add product, price berapa, standard commission rate berapa, short add commission tuan-puan nak set berapa. Tuan-puan kena setting betul-betul dekat sini. Boleh. Ini target collaboration. Okay, settle kat sini. Next kita nak pergi kepada open collaboration pula tuan-puan. Open collaboration ni open untuk semua. Macam saya dah set dah produk saya yang ini. Contoh yang saya tunjuk satu, contoh produk saya ini, saya set standard commission 15%. Alright, now saya nak explain kat tuan-puan apa itu standard commission dan juga short ads commission. Okay, saya zoom sikit tuan-puan sebab saya nak tuan-puan nampak kat sini. Commission rate ada 2 jenis tuan-puan. Standard commission bermaksud affiliate tu promote secara organik masuk sale tanpa bantuan ads. Itu nama dia standard commission. Shop ads commission, kalau tuan-puan run GMV Max untuk produk tersebut, affiliate promote, tapi GMV Max yang push video tersebut, dengan bantuan GMV Max dia berjaya buat sale. Itu nama dia shop ads commission. Standard practice tuan-puan, orang bagi macam ni. Ini contoh satu orang bagi Orang bagi standard commission 10%, shop ads 5%. Orang potong separuh. Kalau standard commission kita bagi 20%, shop ads orang bagi 10%. Itu normal practice. Tapi terpulang kat tuan-puan, ada seller nak bagi lebih, ada seller nak bagi sama, ada seller nak bagi kurang. Terpulang kepada seller itu sendiri. Tuan-puan kira balik profit margin tuan-puan banyak mana. Okay, ni setting dia dekat sini. Nak buka setting dia tuan-puan, tuan-puan adjust dekat sini je. Adjust dekat commission. Lepas tu nak bagi free sample tak nak, macam ni, not created kan, tekan edit dekat sini, offer free sample. Tuan-puan, free sample ada 2 jenis.
ada refundable sample, ada free sample. Affiliate sangat-sangat berminat dengan free sample. Mereka kurang berminat dengan refundable sample. Tapi dalam certain case, tuan-puan punya produk tu harga terlalu mahal, tak boleh bagi free, tuan-puan open je refundable sample. Okay? Kalau tak produk tuan-puan tu kategori biasa, harga bawah RM100, modal tuan-puan pun mungkin tak besar, offer je free sample. Ingat, affiliate lagi suka free sample. Bila tuan-puan offer free sample, kat sini pilih berapa? Quantity, pilih unlimited. Request period, pilih indefinite. Okay, setup sampel pilih pada all SKU. Lepas tu content kategori jangan pilih. Fan jangan pilih. Yang ni semua jangan pilih. Nanti ada orang yang takkan nampak tuan-puan offer free sample kalau tuan-puan terlalu banyak filter kat sini. Okay, lepas tu dah settle kat sini, tekan apply to one product. So kat sini tak free sample, sample quantity unlimited dia keluar. Unlimited tu bukan seorang boleh request banyak kali, bukan. Maksud dia ramai orang boleh request sampel dekat kita. Mereka request je tuan-puan, tuan-puan boleh approve lagi. Now, last kali tuan-puan, bila orang request sampel, nak approve kat mana? Approve dekat tepi ni. Tekan pada sample request. Tuan-puan tengok dekat sini. Macam saya sekarang ni, as of now yang masih belum expired, sampel kalau orang request lebih dari 7 hari dia auto expired. Macam saya ni, ada orang request dalam masa seminggu yang lepas, ada 5 orang request. Macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Tuan-puan boleh tengok, sebelum tuan-puan approve, tuan-puan tengok jumlah follower dia, estimate post rate dia, 30 days GMV dia. Kalau macam ni tuan-puan ni, 30% je estimate post rate. Ini bermaksud tuan-puan, kalau dia dapat 100 sampel, 37 je dia buat. Yang lain semua dia tak buat video. So memang saya reject awal-awal lah kat sini kan. Tekan pada one request ni, tekan pada reject. Okay, reason tak layak, tekan reject. Okay, macam ni dia dapat, macam ni kosong ni post rate. Maksud dia belum pernah lagi dapat sampel. Okay, kalau dia pernah dapat sampel dia dapat. Okay, kat sini 90% estimate post rate. Maksud dia 100 barang dia terima sampel, 90 dia buat video. Nak approve tak nak? Tengok balik pada indikator lain. 30 days GMV dalam masa sebulan dia buat 28,000 sale. So ada layak ni, sesuai ni. Tekanlah approve dekat sini. Pilih kat sini, tekan approve. Macam saya tak boleh approve sebab produk out of stock lah. Okay, faham tak? Ini tempat. Ingat, tuan-puan buka free sample, belum tentu orang tu dapat. Kecuali yang targeted tadi tuan-puan set auto approve. Itu saja tuan-puan. Saya harap video kali ini dapat bantu tuan-puan faham macam mana nak open affiliates based on dua benda tadi, open collaboration dan target collaboration, dan macam nak main free sample. Free sample tuan-puan tadi ada refundable sample, ada free sample, dan bila tuan-puan buat free sample, boleh nak reject dan boleh nak approve. Terpulang kepada tuan-puan. Jadi tuan-puan, itu saja daripada saya. Kalau tuan-puan rasa video ni bermanfaat, jangan lupa follow saya dekat platform-platform social media saya. Saya banyak buat program percuma sekarang. Saya banyak buat video percuma sekarang nak bantu tuan-puan yang masih kurang mampu untuk join personal coaching program dengan saya. Okay? Itu saja. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.